OK。はい、じゃあ皆さん、明けましておめでとうございます。今日は、kalau tarikh hari ni ingat, baca macam nak baca macam mana? 1 月sorry. Ni dengar ke? Dengar. Okay, sorry, ingat tak ada respon, ingat kata sini. Hai, jap.皆さん、1月ingat ke belakang dia sebut macam mana? 1月6日 7 7日。ああ、なのかな。7日。今日ですね。hari ni hari 水曜日。水曜日ですね。biasa kalau kita hari Kamis Mokuyobi, tapi hari ini 今日は水曜日です。水曜日。水。はい、いいですね。ちょっと、練習、復習しましょう。Kita belajar katakana last week. Yang ni apa dia? Bulan? Dia kalau kita Ea, so ですね。yang ni. Apa benda ni? Ea Terus tak dia ada macam lagi. Cina. Asia. Ea Asia. Asia. Ea Asia. いいですね。Ea Asia 点々でね。はい、これはAi. I これですね。これね、アイマスク。アイマスク。アイマスクに Power supply. Aimas. アイマスク。いいですね。はい。じゃあこれは Yoyu. katakana ingat balik kita belajar baru 5 belajar kita kan. Iyo. Iyo. Iyo ni apa? Sulfur. Sulfur ですね。sulfur kalau kat Jepun biasa kata ni iyo. はい、じゃあ今日はですね、kita ちょっと Ka. 復習しましょう。じゃあこれはひらがなの Hai. Ka. Ka. か。いいですね。これは Ke. け。これは Ki. き。これは Ko. こ。これは Ku. Ku. Okay. Hiragana nampak macam laju je kan. Kalau macam katakana dia ialah awal lagi. Hai, じゃあこれはカタカナですね。似ています。Dia nampak lebih kurang sama je. Cuma biasa kalau hiragana ni dia banyak panggil curve. Yang curve lah. Tapi bila katakana ni dia banyak H. Dia banyak sudut-sudut. Tajam. Jadi ichi ni. Is ne. Ichi ni. Kalau hiragana kan dia macam curve kan. Curve ada hane. Lepas tu macam ni. Dia curve. Tapi katakana dia macam tajam sikit lah kat sini. Ichi ni. Ka. Ka. Hai. Jadi segi next. Dia nampak lebih kurang sama sikit. Ni. Jadi. Ki. Okay. Dia sama. Kalau ki hiragana macam kat atas ni. Dia macam ni. Lepas tu ada hane. Lepas tu dia ni kan. Kalau katakana. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ki. Ichi ni sang. いいですね。sang。はい。じゃあ次。じゃあ、く。Okey. Dia kena hati-hati sikit. Dia ada banyak beberapa. Kalau tengok lepas ni ada K. Okey. Dia lebih sikit je dia berbeza. Contoh yang ni macam contoh ni ku. Dia macam ni. Ku. Kalau K dia lebih dia ambil dari tengah K. Okey, jadi kena hati-hati. Dia macam banyak benda yang sama macam ni dia jadi kena hati-hati sikit. Ni jadi wa. Okey, jadi nampak lebih kurang sama je kan, tapi dia berbeza sikit cara tulis semua. Jadi kena hati-hati. Ku ni ichi ni. Ichi ni. Dia sekali je. Kalau K ichi ni ambil dari tengah sang. Ichi ni sang. Okey. Jadi kena hati-hati sikit tulisan dia supaya dapat differentiate lah, dapat bezakan. Last one. Kakiku ke ko. Okey, ko. Ko ni ichi, lepas tu dia tak terkeluar ni. Dia macam tu je. Jangan terkeluar sangat belah belakang. Bila keluar dia jadi huruf lain. Yang ni jadi U. Ya, yu, yok punya U. Jadi dia tak terkeluar sangat. Ichi ni. Ichi
Ni ko. Ko. Okay. Hai, じゃあちょっとまあ練習しましょう。Kita try baca. Hai, これは Iko. bukan I. Di Jepun tak ada I.ですね。エコ。エコは エコni apa? Echo. Ekor. Bukannya ekor haiwan dia lah. Jadi ekor punya Yang ni, yang nak buka ni. Pantulan. apa dia? Pantulan. Kita pun Bukan. Oh. Pantulan. Ekor yang macam baik untuk macam kedai ekor ke apa macam tu lah kot. Ekor nak kata ekonomi bukan ekonomi lah. Oh, jawab je lah. Untuk kesejahteraan alam semula jadi lah. Macam ekor tu lah maksud dia ekor yang tu. Alam. Ekor. Kurashi mainichi eko. Yang ni apa dia? Ni hiragana. Boleh baca kot? Hiragana. Hikaru. Hikaru. Is Hikaru. Eko. Hikaru is cahaya. Eko ni untuk alam semula jadilah. Baik untuk eko ni yasashi. Untuk environment lah. Maksudnya eko. Okay. Hai. Jatsi. Kau dewa? Ha. Ika. Good. Sekejap. Ika. Ni kalau kedai-kedai dia tulis Ika Yaki. Ika. Ika ni apa dia? Sotong. Sotong. Betul? Satu lagi makanan yang guna bukan sotong tapi apa benda yang popular satu kat Malaysia ni? Takoyaki. Tako tu octopus. Tu takoyaki. Ni ikayaki. Tako is octopus. Yang ni sotong squid. Okay. Hai, kau dewa? Ni tadi. Ikea. Apa dia ni? Ikea. Yokoso. Ikea. 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 Sebenarnya kita K kan. Dia tak ada ke. Ikea. Ikea. Okay. Bila kakiku kekok. Dia konsep yang sama. Tadi. Sorry. Ni dulu baca dia apa? Kokoa. Kokoa. Kore desu ne. Kokoa. Kokoa ni apa? Koko. Tapi kalau yang Coklat. Kakao. Kakao ni apa? Kakao. Koko juga. Okay. Yang ni untuk yang jenis ni buah koko tu buah koko. Tapi bila coklat ke apa kan dia biasa rasa coklat ke apa kokoa. Tapi yang ni dengan ni benda yang sama kalau English. Yang ni dengan kiri dengan kanan ni. Pun dia tulis kat sini kokoa. Ni kakao. It's a drink. Drink. Lepas tu yang ni buah lah Hai. Jadi yang ni katakana dia apa? Ka. Tapi bila ada ten-ten dia jadinya? Ga. Betul? Ga. Onaji desu. Dia hiragana katakana konsep dia sama. Bila ada ten-ten, bila ka jadi ga. Jadi yang ni jadi? Gi. Yang ni jadi? Gu. Yang ni? Ge. Yang ni? Go. Yang ni baca dia apa? Gaga. Gaga ni? Apa gaga? Kalau search Gaga dia keluar yang ni. Lady Gaga. Betul. Lady Gaga punya ni Okay, sensei sebenarnya charger tertinggal dekat Intech. Tak ada charger. Ni kalau habis bateri ni memang kita tamat je lah untuk kelas ni. InsyaAllah sempat boleh habis kot. Hai, yang ni? Ni advertisement yang ada kat Jepun. Giga ni biasa kalau kat kita pun selalu juga guna sebab Giga apa ni? Tu gigabyte. Gigabyte ke apa benda Giga Yaba. Ni Giga Yaba tapi Giga ni miss macam kita lah gigabyte, Giga yang G tu. Big lah maksud dia besar. Giga. Okay. Giga Yaba Kakume. Ini desu ne. Hai. Ja. ここまでですね。今日は、kakiku keko, gagigu gego. Dan bertambahlah sikit, 10 katakana. Okey. Cuba baca yang atas ni. Ingat lagi hiragana?
Ban. Gain. Yes, gain. Ban in. Ya, bawah dia. Again. Keka. Keka. Jangan kita cek yomimasu je. Gain in. Gain in. Keka. Gain in. Gain. Keka. Keka. Masuk kita tengok nanti. Cuba try baca je dulu. Sebab dah ada cuti 2 minggu ni kan. Takut ada yang ni. Kita try Gain tengok in. hiragana dulu. Yang ni. Byoki. Yes ne.じゃあ皆さん、病気。Byoki. これは Byoin. 病院。 Byoin. 病院。 Byoin. はい。これは Kutsuri. 薬。 Kusuri. 薬。いいですね。じゃあこれは Gakko. はいですね。じゃあ学校。 Gakko. はい。これは Kaisha. いいですね。じゃあ会社。 Kaisha. いいですね。OK です。じゃあ、さっきこれは何ですか？ Byoki. いいです Byoki. ね。病気です。じゃあ病気です。これが原因。原因ni macam kita belajar sebab. Sebab. Okay? Dia punya sebab, keka is the result. Sebab dia sakit, dia punya result dia apa dia? Byoin. Byoin. Anda katalah sakit kan. Bila sakit, jadi result dia? Masuk hospital. Byoin. Byoin. いいですね。じゃあ皆さん。病院入る。病院に行きます。行きます。行きます。Yang ni jadi keka. Mana gain is the penyebab, sebab. Keka is the jadi result. Jadi kita nak sambungkan ayat dia ni. Byoki desu. Byoin ni ikimasu. Jadi dia perlukan penyambung ayat. Okay, hari ni kita nak belajar penyambung ayat. Kita guna apa dia ni? Gara. Dakara. 病気だから。 Okay, dakara ni apa? Dakara. Oleh sebab Betul. itu ada jadi. Ja minasan, ja byoki desu. 病気。 Dakara byoin ni ikimasu. だから、から、病院に行きます。 Ikimasu. Okay, maksud dia saya sakit. Oleh sebab itu saya pergi hospital. Macam tu lah. Dakara ni oleh sebab itu. Disebabkan oleh itu. Tak kisahlah pelbagai. Dia jadi macam tu. Tapi ni Apa beza ni dengan X, Sensei? dia dua benda yang sama je. Mana Tak apa, yang boleh tidak? kita nak senang hari ni Dakara, pakai ni lah. Kita Byoin pakai ni ni. ikimasu. Semua Okay. dengan Yang ni dua ayat. Byoki desu satu ayat. Dakara byoin ni ikimasu. Kau nak buat satu ayat pun boleh. Saya sebabkan saya sakit, saya pergi ke hospital. Senang je. Dia sambung je jadinya. Ja. Minasan. Byoki desu kara Byoki desu. 病気ですから。 byoin ni ikimasu. 病院。 Byoin ni ikimasu. Ikimasu. Okay, dia tak ada dakara ni lah. Jangan. Ja, Jadi moichido. kara Sekali je. lagi. Ja, byoki desu kara 病気ですか byoin ni ikimasu. 病院。 Byoin ni ikimasu. Ikimasu. I desu ne. Ja, hoka wa byoki desu kara ja nani o shimasu ka? Asalnya lepas kalau sakit buat apa lagi? Kusuri. 薬 Kusuri o 飲みます。 Nomimasu. いいですね。はい。いいですね。じゃあ、ちょっと、すやてさん、病気ですから、 Byoki desu kara kusuri ni 薬を飲みます。 kusuri o nomimasu. いいですね。いいですね。じゃあ、皆さん、病気です。どうぞ。病気です。だから、薬を飲みます。だから薬を飲みをま飲みます。 Jadi kalau nak buat satu ayat, Syakir sang. Kalau satu ayat, はい。病気ですから、 Byoki desu 病 kara 院に行きます。 nomimasu. bukan Betul, Mas? yang bawah, Syakir, yang bawah. Kalau bawah, OK, OK, OK. 病院ですから、 byohin dah sekarang tu oleh sebab hospital. す。 Oleh 病 sebab 気 sakit. ですから。 Oleh sebab sakit. Byoki desu kara kusuri o nomimasu. いいです。 Okay. だから、 Ja, 薬 Afida sang, ちょっとAfida sang, byoki. 病気です。
から sekali je. 薬を Byoki desu kara. 病気ですから薬を飲みます。いいですね。じゃあ皆さん、じゃあ、病気ですから、 Byoki desu kara. 薬を飲みます。 Nomimasu. Kusuri o nomimasu. いいですね。Dia jadi satu ayat je lah. Kalau yang byoki desu, dakara, nani-nani desu. Maksudnya dia, saya sakit. Oleh sebab itu, dia jadi 2 ayat. Tapi byoki desu kara tu jadi 1 ayat je. Okay? Satu. Hai. じゃあ次。じゃあ、まずは、原因、結果。病気です。だから。Jadi, siapa nak try buat? Ayat dia jadi macam mana agaknya? Byoki desu. 会社に会社に行きません。いいですね。じゃあ、ロスリーさん、どうぞ。病気ですから。病病じゃあ、気です病から。気です。じゃあ、病気です。だから。病気です。だから、会社に行きません。いいですね。じゃあ、ロスリーさん、もう一度お願い。病気です。病気です。気です。病気です。